Setiap hari, kita melangkah masuk ke sekolah dengan satu harapan untuk belajar, mencipta kejayaan dan membina masa depan. Kita sering mengenali nama-nama yang berada di hadapan, guru yang membimbing, murid yang mencipta kejayaan dan mereka yang diraikan atas pencapaian. Namun, di sebalik semua itu, ada insan yang mungkin jarang disebut namanya, tetapi sentiasa memberikan sumbangan yang besar. Inilah kisah mereka. Di sebalik nama, tangan yang tidak kelihatan. Sebelum loceng pertama berbunyi, mereka telah memulakan tugas. Di pintu masuk sekolah, seorang insan memastikan perjalanan warga sekolah lebih selamat. Setiap kenderaan dipantau, setiap laluan dikawal dan setiap murid dibantu memasuki sekolah dengan lebih yakin. Mungkin tugas ini kelihatan biasa, tetapi tanggungjawabnya sangat besar. Di kantin sekolah pula, persiapan bermula lebih awal. Tangan yang cekap menyediakan makanan dan minuman untuk memastikan warga sekolah mendapat tenaga sepanjang hari. Setiap hidangan yang disediakan menjadi sebahagian daripada rutin dan kenangan warga sekolah. Di sekeliling sekolah, keindahan kawasan bukan terjadi dengan sendiri. Ada tangan yang menjaga kehijauan, kebersihan dan keselesaan persekitaran sekolah setiap hari. Pejabat sekolah, seorang kerani, memastikan urusan pentadbiran berjalan lancar. Dokumen, rekod dan pelbagai urusan sekolah memerlukan ketelitian agar perjalanan sekolah terus tersusun. Di makmal, pembelajaran sains bermula dengan persediaan yang teliti. Setiap peralatan yang disusun dan disediakan membantu murid meneroka ilmu dengan lebih bermakna. Setiap daripada mereka mempunyai cerita tersendiri. Mereka bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menjadi sebahagian daripada keluarga besar sekolah. Walaupun tidak selalu berada di hadapan kamera, sumbangan mereka sentiasa berada di sekeliling kita. Apa perkara yang buat Acik happy sepanjang berkhidmat dekat sekolah ni? Kalau yang happy ni, apa tengok korang lah sekolah ni. Biarlah jangan cepat yang happy lah. Saya gembira bekerja di sekolah ni kerana pihak pentadbir yang bagus. Lagi satu, persekitaran pekerjaan yang bagus, kondusif dan pelajar-pelajar dekat sini pun dia beradab. Bagi mereka, tugas ini bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah satu amanah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kadangkala, kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sehingga terlupa untuk menghargai. Kita melihat sekolah yang selesa, kawasan yang bersih, makanan yang tersedia dan pembelajaran yang berjalan lancar. Namun, di sebalik semua itu, ada insan yang bekerja tanpa jemu. Mereka mungkin tidak kelihatan, tetapi jasa mereka sentiasa dirasai. Kadangkala, sesuatu yang kecil mampu memberikan makna yang besar. Sebuah penghargaan mungkin sederhana nilainya, tetapi senyuman yang terukir menunjukkan betapa bermaknanya rasa dihargai. Hari ini, tangan yang selama ini bekerja di belakang tabir akhirnya mendapat penghargaan yang sewajarnya. Sebuah sekolah bukan dibina oleh mereka yang berada di hadapan sahaja. Ia dibina oleh setiap insan yang memberikan sumbangan dengan ikhlas, kerana setiap nama mempunyai cerita dan setiap cerita meninggalkan kesan. Inilah mereka, tangan yang tidak kelihatan.